Bank Negara Malaysia mengenakan kompaun berjumlah RM1.025 juta terhadap KAF Investment Bank Berhad atas pelanggaran di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan 2013. KAF Investment Bank didapati gagal mendapatkan kelulusan Bank Pusat sebelum melaksanakan transaksi aset mata wang asing oleh individu pemastautin yang mempunyai pinjaman ringgit domestik melebihi had dibenarkan. Kesalahan ini melanggar Seksyen 214-9 FSMA. Susulan pengesanan pelanggaran, KAF Investment Bank telah memperkenalkan dasar dan prosedur dalaman baharu bagi memastikan pematuhan terhadap keperluan dasar pertukaran asing atau FEP. Dalam menentukan jumlah kompaun, Bank Negara mempertimbangkan beberapa faktor termasuk ketiadaan kawalan mencukupi, rekod pematuhan terdahulu, tindakan susulan selepas salah laku serta keberkesanan langkah pembetulan untuk mengelakkan ketidakpatuhan berulang. Kes ini menegaskan komitmen Bank Negara Malaysia dalam memastikan integriti sistem keuangan negara terus terpelihara.